Run for Bronco 4. Attempt number 4. Right. So tak ada rasa nak terror kalau tak ada usaha. Kena cuba untuk fitness dan dalam masa sama kekuatan kaki peha. 5 km to go. 5 km. 4 km to go. Okay, lepas ni buka langkah. Abang ambil jalan luar tu bang. Right. You can do it. Okay, dah nak masuk kilometer kedua. Okay boy, dah boleh buka langkah dah boy. Speeding. Buka langkah, besarkan tangan tu, hayun betul-betul. Macam mana coach saja. Okay, good. Maintain the rhythm. Maintain pace. Run. Laju lagi. Dengan baju sekolah Sri selamanya. Dulu waktu kat sekolah selama tak dapat, sebab tak dapat racing. Okay, kita dah boleh kata halfway. So tema kita pada malam ni adalah Beat Yesterday. So last time dia buat 3.88 km with pace 5.3. Hari ni kita try a little bit far daripada tu. So little bit just mean that kita try target 5.1 or 5.2 km. Kalau ikut sukat daripada kita punya masa, daripada Google Map sebelum ni, memang dapatlah route ni. You can do it bang. Push yourself. Kalau dah rasa selesa tu, lajukan lagi. Jangan rasa selesa biasa je. Try. Our target pace kena bawah 5. Alright. Tak boleh lebih daripada 6. Dapat bawah 5 bonus. Maintain 5 to 6. Then tu bagus. So dekat tempat. Okay, kita dah lebih kurang dalam 3/5 round. So dekat depan tu tempat favourite mami dia punya kedai, nasi kandar tapau. Okay, baru lepas nasi kandar tapau, tempat kesukaan mami. So dah nampak dah depan tu finishing line. Sikit lagi nak sampai roundabout. Sikit lagi bang. Bertahan dan cuba push. Okay, abang nampak je roundabout depan tu. Abang kena push sehabis-habis, sebab itu adalah you punya last point. Awak kena cross roundabout sampai dekat tempat kita berhenti ataupun kita mula tadi. Okay, so bila nampak je roundabout, push terus. Jangan tangguh-tangguh. Okay, this is kita panggil last shot, last sprint. Last sprint kena all out. Penat macam mana pun kena cuba. Kena push juga sehabis kuat. Okay, dah nampak roundabout tu. Sampai dekat petanda orang tu nanti boleh lari laju. Okay, 1, 2, 3. Buka langkah betul-betul. Laju lagi. Habis laju. Buka langkah lagi. Boleh. Dah depan tu je bang. Abang dah nampak roundabout tu dah. Laju lagi. Last ni dah habis dah ni. Kita tak boleh give up. Abang kena fokus lah. Kita akan ada lagi ni. Ada lagi sikit lagi. Don't give up. Buka langkah tu. Kaki tu langkah buka besar lagi. Okay, dia ditahan kereta. Okay, boleh. Go, terus. Last. Okay, good job boy. Good job. Alright. Okay, lock jam. Kunci jam lo. Okay, good.